besar semua di Kota Manis dan bersekolah dan sekarang di sana. Jadi saya start join Persatuan Filiko ni daripada tahun 2014 di mana first usia saya boleh buat ERP lah, di mana waktu tu Encik Nizam sedang bergiat aktif di sekolah untuk menarik budak-budak sekolah saya lah untuk buat ERP. So dari situ saya start buat ERP dan aktif dalam kegiatan belia lah sampai ke hari ini. Dan sekarang pun saya dah ditauliakan pemimpin anugerah sama macam cikgu-cikgu nanti kalau sekiranya lulus, insyaAllah. Minta lulus semua. Okey, itu saja pertanyaan saya. Ini waktu saya tauliah lah dulu Bangsa, Perak. So, apa yang saya buat sewaktu Bangsa dan Perak, macam biasa untuk servis, saya aktif dalam media persekudaran, di mana fokus pentingnya di sini adalah projek sukarelawan lah. Projek sukarelawan pada Persatuan Belgi itu, di mana saya menjadi tutor di sekolah-sekolah di daerah Segamat untuk mengajar waktu tu di PSR, ada juga B3 itu. So saya mengajar Maths Science lah. Saya dengan Maths Science, saya mengajar Maths Science. Untuk rekreasi fizikal, saya mengambil badminton dan juga volleyball sebagai rekreasi fizikal saya lah untuk kemahiran. Saya start buat ERP ni sebenarnya bukan sebab saya nak buat ERP. Saya buat ERP sebab saya join Sementari Zafir, dan waktu tu Abang Zam ada, dia approach untuk buat lah, sebab kawan-kawan saya dah buat lebih dahulu lah. Orang dah buat saya macam benda nak buat ERP ni malas lah. So dari situ saya tengok kawan-kawan saya yang berkelas apa semua, itulah label Tuan Nizam tunjuk. Lepas tu kawan-kawan pun dah naik macam tahu ya, saya pun teringin juga nak buat macam mana ni. Sebab pula budak-budak saya buat satu produk Morino Anti membersihkan air menggunakan natural proses. Okay, untuk pengembaraan jelajah asap, waktu Bangsa saya join Camp Solar. Untuk Perak saya join Kemahan Belia ini adalah tim saya. Saya melengkapi empat orang ahli saya, di mana 3 daripadanya merupakan peserta emas dan seorang adalah peserta perak untuk kita tambah-tambah lah kita. So di mana kita melakukan eksplorasi jelajah asap melakukan kawasan tanah berada. So kat sini macam aktiviti lah, kita pergi mengenal tempat yang air bakau, yang air bakau ni saya tak pernah explore. Saya tak pernah explore tempat air bakau, tak pernah explore sebuah konsumsi. Walaupun Persatuan Belgi itu telah buat bersama camp di tempat ini, tapi di pagi ni ada bersama camp program camp yang ramai. Yang kini adalah hasilnya contohan. Ini kami banyak belajar lah. Dan kita orang plan dari awal, di mana memang Encik Nizam kata tak boleh dalam keadaan yang selesa kan, dengan perjalanan sekali tak selesa. Orang pergi naik kereta ke, naik bas ke kan, kami pergi dengan tiket sendiri. Memang cari tiket sendiri. Orang naik bas sekolah yang sekolah dah sewakan kan, kita lepas beli tiket, so penuh-penuh barang bawa dengan ini bawa ni.
Bawa periuk, buat apa semua. Dia pantau. So, dia kata kita pergi kat Masjid Tanah, nak masuk ke dalam, jalan kaki, berkenaan. Tapi, kat sini kita banyak belajar lah. Dia tak boleh berlari. So, untuk pergi sampai di tempat tu pun, daripada JT nak ke tempat tu, dia sampai. Macam, so, ni adalah aktiviti yang untuk aktiviti awal kami lah. Untuk kami sampai macam bila kata kami istiqlal imam kami main lembu itu macam Medan untuk bahasa itu suka sedut tak sedap.